was good? Kim here. Sahabat for today. Mak Pin cabar aku. Dia jawab hari ni pergi mana? Swimming. Macam petang aku baru boleh berenang. So kami heading to Spice, apa nama dah? Spice Arena Aquatic Center. Spice Arena Aquatic Center. Kami nak jadi ikan hari ni. So, untuk vlog hari ni kita akan basah-basah, bermandi-mandian. So hari ni tak nak buat apa tapi Still orang kata still aktiviti sukan. Sebelum ni aku bawa Ampon pergi running, jogging. Tapi petang ni kita tukar bidang sikit. Kita nak menyelam. So tahun depan insyaAllah triathlon. Bila penuh nampak komen, patutkah kami masuk triathlon? Ironman. Let's go. Sampai sini parking bertas enggo. Maksudnya kalau kita keluar sekarang ni tak kena bayar. Kalau kita parking depan tu ada parking kosong. Macam tak ada apa. Tak ada parking lah. Situ tak ada parking. So kami ambil jalan selamat. Kami parking sebelum kami diparkingkan. So we are at Arena Spice Aquatic. Arena Spice Aquatic Center. Spice Arena Aquatic Center. Spice Arena Aquatic Center. For real. Hari ni aku naik kat Mak Pin. Kita tengok kami survive ke tak. Let's go. Last sampai orang kata tempat-tempat macam ni bila? Last aku berenang lah. Bukan main tempat ni lah. Tempat-tempat macam ni lah. Bermandi-mandian ni. Last waktu Olimpik. Oh okay, nampak. Kau nampak setiap Spice Aquatic Center. Selalunya dari dulu orang kata zaman-zaman 80 zaman budak-budak dulu. Dengan member-member time tu aktif lah. Sekarang jangan ni bawa nak main. Ni mandi-mandi sungai lah. Tak Pin. Tiap-tiap dia tutup lah Pin. Oh Mak Pin sedang meregister. Mak Pin macam biasa settle dulu. Kemudian kau ambil receipt je. orang dalam. Oh okay. Alright, thank you. Macam tolak je cik. Bestnya. So inilah kita dah change lah. mana? Oh, untuk yang newbies lah. Untuk yang newbies. Newbies kan newbies. Aku nak buktikan hari ni. Mungkin video ni tak panjang sebab kami ada sejam ya. 1 jam. Apa yang kami boleh, kami cuba. So ni changing room. Female. Nak tengok kami change. Garmin kena pakai. Garmin kena pakai. Oh, tak nak pakai. Garmin kena pakai. Mak Pin sedia untuk beraksi. Mak Pin dah ready. Aku rasa aku pun dah ready. Mak Pin, nak try dulu lah. Nak tengok dalam pun dah. kami try dulu. Let's go. So ni dah suasana. Mak Pin tak shower dulu. Aku nak pergi shower dulu. See lah later. Di Mak Pin gelar aku berenang tapi orang kata ke arah sana, bukan ke arah ni. Tapi aku saja naknya apalah sangat. So aku akan buktikan. Kau nak lompat tadi? Ya, tinggi kan. Aku cuba straight kali ni. Aku nak sampai berapa jam. Tahan nafas lama. Buat push. Pernafasan lah, nak take biar pernafasan lah. Mak Pin bagi aku target kat sampai kat dia. Let's see.
nak kata easy task. Tadi Mak Pin dia buat acara sikit. Dia rekod tengok dia acara sikit. Dia rekod guna phone dia bawah ayak. Apa nak tahu tadi phone Mak Pin jatuh dalam ayak. So lah ni aku nak set up. Aku masuk dalam ayak. Let's go. Orang kata dikala syok-syok berenang, Mak Pin sikit perut. Aku nasi kandang ni. Aduh, Mak Pin sikit perut. Orang kata renang udang. Oh gila, aku ingat kau paus ya lah. So kalau kau nak tahu kompetitor tu dah sampai. Ya? Mana? Oh, ramai-ramai nampak lah. Ramai dia punya apa ni? Kalau ikutkan pukul 5 tu close tu untuk sesi untuk aku, Untuk kita. untuk Katanya kan bukan pukul 5 sesi kita ni apa ni? Apa Mana tanpa stay tune. Kami nak panjang. Jam pun dah nak kat pukul 5. Kami akan salin-salin. Kami rasa vlog ni macam terlalu pendek. Tengok macam mana. Kalau rasa boleh, kami still upload untuk hampa. So aku tengah tunggu Mak Pin. Sekarang tepat pukul 5, almost 5 suku. Apa boleh tengok sekarang apa aktiviti mereka kat sini. Mereka main ini orang panggil volleyball layak tu. Volleyball layak. Orang ni para atlet. Ini baru betul. Mak Pin pun dah keluar. Katanya aku join depa tu, tapi hari ni aku macam malas lah. So boleh nampak ni para atlet Aquaman. Ni tempat mainan aku hari-hari. Mata merah siut. Tapi sekarang aku dah tak dengar telefon. Sambil dah keluar aquatic dekat hujan lah. Tak. Oi. Patut main hujan je tadi. Kita down untuk hari ni. So aktiviti kita hari ni dah walaupun start sejam. Tapi dia orang kata apa? Kualiti lah. Sejam yang kualiti. Apa yang belajar ni aku nak tanya. Oh. Dia orang kata tadi kalau hampa tahu aku baru boleh berenang ke depan, tapi Mak Pin dia nak aku advance ke belakang. Ajak dia ke belakang. Berenang ke belakang. Tapi yang tu mungkin aku akan repeat. Nanti Mak Pin akan jadi coach. Mak Pin, boleh? Boleh. Special thanks lah dekat bini aku sebab dia ajak aku berenang. Lepas tu kat Krabi. Tapi sebelum tadi mata aku pedih. Kalau yang tenggelam bini hang selamatkan hang. Oh. Tapi tadi waktu aku nak rekod guna phone Mak Pin. Phone Mak Pin jatuh phone aku layang. Mak Pin gelabau. Aku tak jumpa casing. Weh, phone. Casing kan gelap. Oh, dah kebetulan kalau kali ke depan tu nampak ke cahaya-cahaya. Tapi kebetulan ni dia terbalik. So casing ni dia sama kala dengan apa ni orang kata bawah punya lantai tu. Lantai bawah kolam tu. So macam tak nampak sudah. Walaupun iPhone ni dia waterproof. Bukanlah nak kata waterproof. Dia waterproof tapi still dia kata limit dia sampai 5 meter yang dalam 30 minit lah, lebih kurang macam tu. Hari Mak Pin berjaya lah dalam tak sampai 3 minit lah Mak Pin dapat selamatkan. 3 minit? Lama kan 3 minit? 3 minit lama, 30 saat. 30 saat. Jadi Aquaman tadi Mak Pin jadi Aquaman. Tapi best lah experience. First time aku pun first time datang ni. Hang first time? Hang first time? Kami first time. So lepas ni target kita is Lautan Pasifik lah. Tak main dah kolam lah, bosan lah. So kami ada title hari ni kami jadi Aquaman. Penang pukul 5. Time-time orang balik kerja, anak-anak hantu keluar kerja. Tadi bini aku WhatsApp. Tahu dia kata apa? Jangan pergi dalam. Jangan pergi dalam. Nampak bini hang pun tahu kelemahan hang. Shout out. Tapi tak apa. Lagi ada aku, boy is safe. Kimi is good. Tapi ni orang kata second experience. Adalah. As long dah
Ada Dia berenang tu bergerak daripada satu tempat tu ke satu tempat, okey lah, improvement. Dia improve lah, boleh drip dalam tu. Boleh drip. Orang straight Dia berenang, dia ke tepi, okey. Tak apalah. Aku rasa video vlog hari ni Hitman vlog hari ni mungkin takat sini saja, sebab kami planning untuk pergi hiking. Apa, stay tune, InsyaAllah. Ben nak cakap apa Ben? Tak apa. So far is good. Yeah. Sejam yang berkualiti. Macam biasa, keep me out. See ya.